Assalamualaikum. Selamat petang. Kita orang hari ni nak makan durian. Kakak aku dah beli durian. Dia beli dekat Seri Menanti. Durian kampung. Jom kita makan durian petang-petang. Ha? Lihat lagi bau gugur. Ni durian dia. Kau tengok lampu Banyak ni durian. 2 plastik durian. Ni ada satu lagi plastik. Masya Allah. Siapa nak makan ni? Saya. Ha? Kakak nak makan durian? Kakak suka ke makan durian? Kena warna matilah. Bau dia. Boleh dah? bawah duduk ke bawah aku. Saya tak nak. Slow. Jelita nak makan durian tak? Abang Ah? Tak nak. Abang Ah minta makan durian. Kakak Pia? Ya nak. Ha? Nak. Nak ke? Kakak suka ke makan durian? Oh. Itu dia. Cubaan buka sebiji dulu. Atuk dulu testing. Tester. Ada nak. Ni. Ha, bagi Kakak Pia. Ambil. Ambil dulu. Ui, dok. Ni. Dia lemak. Lemak lah. Banyak ni. Jelita, sedap tak? Cuba makan. Sedap tak? Sedap? Kak Bia? Sedap? Rasa apa? Ada durian. Rasa buah durian. Memang rasa buah durian. Takkan rasa buah jambu pula. Jom makan. Walaupun isi dia nipis, Tapi dia soy manis. Orang kat sini sama macam. Isi dia nipis. Tapi mak kau. Aku yang nak. Tapi rasa sedap. Lemak-lemak gitu. Nah. Kenyang. banyak Tu isi dia. Dia nipis tapi sedap. Manis. Lemak-lemak. Jangan tangan kau tu. Ni ada banyak air ni dalam ni. Ya Allah, banyak air. Kilo bang ni. Apa? Kilo? Kilo 10. Durian kampung ni, bukan durian kahwin. Kita cuba buka ni. Dia bulat-bulat ni. Tapi durian dia bulat-bulat, cantik-cantik durian ni. Lekat plastik ni. Ya. Kita cuba buka ni satu ni. Banyak tu. Ni yang tadi ya? Tadi. Rumah mabuk. Bau gugur semua. Hari ni gugur. Yo ah, hijau-hijau ni ha. Okey, cubaan buka durian. Ni lawang. Bukanlah kahwin, durian kampung. Tapi dia durian kampung ni bukan kategori durian kampung yang macam tapi sedap. Dia bukan pokok sako lah ni. Allah, tapi tadi sampai-sampai suruhlah jamu lah. Dulu makan duit. Makanlah durian dulu. Air. Tu dia punya durian lah. Memang ambil. Ni isi dia ada. Ni leh sedap bang. Isi ada kuning sikit. Tengok isi lah. Kuning sikit daripada tadi. Sedap. Wow. Bagi nenek. Nenek dulu deh, dia akan lebih dah. Stop. Apa dia dapat ni? Nah. Oh, belum buka ni. Cuba makan durian kan? Lama-lama cuba. Ngajuk Asyur nanti. Ngajuk cuba. Ni lawai sini. Cuba buka satu. Baik makan tu tajam. Tak sedap. Pula tak sedap lah. Sedap dah. Begini nenek. Itulah sedap dia tak manis, dia lemak. Kita cuba buka ini, Mbak. Tengok ada tak yang kuning, isi kuning. Ada. Oh. Ada dia boleh. Ya. Tak nak man, tak nak. Nak. Dia nak. Kau kata tak nak. Sedap. Manis ke? Ya. Dekat bawah. Tepi. Ikan durian. Nak satu. Bismillah. Ya. Adik kolok dah dia ambil. Mana tu? Sudah panggil ke tadi? Tak. Dia baru ada sedap. Ngajuk. Oh. Macam kuning tu? Kuning. Mana bibi? Oh, kuning. Mula rasa dia macam ni. Gerak-gerak macam tu bang. Rakam estetik je. Dia tengok sini. Jangan dekat sangat kan baby. Dah ada. Oi. Jangan dekat. Dah oh. Mani. Pi jauh pi. Masuk. Kameraman nak juga.
Cái lồng mía. Nah. Mami. Ambil semua ni. Dah ke Pi? Dah. Sedap kan manis kan? Manis. Antara peminat durian. Manis. 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 Dah masak dia tengok TV. Cuma dia. Acuh lah bila. Tak nak ke? Mau sudah manis. Dah panggil dah. Asyuk konyang lagi. Kajap. Tengok dulu. Buaya nak? Okey, biar lo. Mak, yang ni sedap mak. Abang masuk tu. Kita nak tidur ke? Panas dengan tajam. Panas-panas lah. Tajam-tajam lah. Bang, mana sedap? Durian Sarawak ke durian Semenanjung? Durian sini lagi. Durian sini sedap lagi? Sini lagi. Kenapa durian sini sedap lagi? Sebab senang lupa yang manis. Spesies kita orang suruh, kita orang tak faham tu mana lagi. Lagi sikit. Ya Allah. Tolong tak tangguh, sorry. Nawak lah. Oh ni sama tadi ni. Kata petua dia kalau tak nak bagi badan panas, ambil kulit durian ni, tak air kat ni. Lepas tu minum air dia. Sini, minum air dia. Asyuk, tengok je. Orang tu mau mijit tu syuk. Orang kata petua dia untuk jangan bagi badan kita panas. Macam itulah. Jangan main bang. Kan kita dengar kita makan dah. Settle makan durian. Sebakul durian makan ramai-ramai. Tu pun ada lagi dekat situ. Oh. Ni yang ni kita simpan untuk buat apa? Santan durian. Alhamdulillah kenyang. Settle makan durian. Tak boleh makan banyak sangat durian ni. Baru dah makan nasi, lepas tu orang ajak pula makan durian. Thank you yang dah tengok video kita makan durian tadi. Seronok makan durian ramai-ramai ni. Bila ramai-ramai dekat rumah kan. Yang dah tengok, thank you. Jangan lupa like, komen dengan share dan juga subscribe. Jumpa lagi untuk next video. Bye bye.